Okay guys, sekarang ni kita nak buat vlog. Kita nak buat vlog ni. Sekarang ni kita intro dulu guys. Let's go. Cakap kat mic. Hari ni saya nak beli kereta baru. Tiba. Ni you. Hari ni saya ada kat kedai kereta second hand. Sekarang ni saya ada kat kedai kereta second hand. Ni kereta yang saya nak beli. Tiba. Ni, bukan kereta yang saya nak beli yang macam tu, tapi lain. Tiba. Lain. Tak acah lah ni. Kau jangan ni pula sebanyak ni ambil ke poster YouTube. Ni ambil tak apa je. Ni ambil poster YouTube lah. Cakap bagi anak saya. Cakap. Saya pegang. Nama saya Aira. Nama saya Aira. Dah sana. Kita tengok kita satu-satu guys. Tu kereta baru. Okey, yang ni bukan saya nak beli kereta tau. Ni ayah saya nak beli kereta untuk adik saya tengah belajar kat Kedah. Kita orang ambil kereta apa ni? Kereta Azia ni lah. Kereta Azia ni ayah saya beli. Kereta Azia tu. Yang ni kat apa ni? Lupa kat mana, tapi kat kedai kereta second hand lah. Ada dekat hadis ke? Cik nak cerita hadis ke? Sebenarnya yang saya berkenal kita Civic tu sebenarnya yang saya berkenal. Cantik saya. Tiba siap yang tu, tiba. Tapi tu lah nanti kita tu lah nak jalan-jalan tak boleh sangat. Sebelah ni sekadar vlog, mini vlog sahaja ya. Yang saya berkenal kita gitu. Kau ni ni lah dah gila ke ha? Dah gila ke kau ni? Okey. Ni banyak kereta-kereta yang agak lama. Yang kereta baru tu pun kereta Alphard, kereta Honda Civic. Lepas tu dengan kereta Honda City lah tu. Yang tu dia kereta baru. Yang tu dia nampak macam kereta baru lah sikit. Semua kereta lama. Tiba. Mesti tak ada orang subscribe. Sorry Amin dah 400 lebih dah subscriber. Kau ada ke? Kau tak ada. Tu Umi panggil tu. Panggil. Kau pun sana lah. Kata-kata hadis. Tiba. Yang tu je lah yang nampak baru kat sini. Kereta Honda City yang sana, Honda Civic dengan tu, dengan Alphard tu, dengan ada bocah kan itu. Okay. Kalau video sikit-sikit sebab kita sekejap ke kehinggan sekejap Aiwan. Sekejap je kadi Aiwan ni. Undian ni tak ada di sini.
Mana Aulia? Mana Aulia? Tak tahu. Oi, kau nak beli apa? Ha? Nak beli KZB teringin. Apa? Ni KZB nak beli KZB. Alah. Nak jumpa tak pernah. Tanya, Saya tanya, rasa tanya. sekali je. Saya lah je. Tanya lah ya. Sibuk pasal awak. Tadi ni malah kan bayar pun. Oh, ayah kakak saya kan. Sini tak ada tu yang nak. Ni? Mana ni? Ni nak beli. Oh. Ganda kat ni. Weh. Apa? Cakap saya lagi. Ha? Cakap saya lagi. Nak beli ni ke yang ni? Ikut kau lah. Kau nak beli. Nak beli dua-dua enak. Alah, beli je mana-mana. Kau beli dua-dua. Ayah cukup je beli. Ikut kau lah. Aduh, rasanya kalau kau nak beli abah ada. Nah, payah. Kau bising kata. Buat gapo kat bulu. Yang ni kayak gini. Kau ada coklat lain. Tahu lah kau. Lebih baik kau bayar cepat nanti lah. Abah lah. Satu nak beli ni. Sini murah sikit berbanding yang Shell. Curi apa Aida? Curi belaka. Tak kau tambah RM4 lagi. Sedap kau je Ni, ambil ni. Masalahnya abah ada. Tu lah payah. Maggi. Ni je. Kau nak beli Maggi ke ramen? Maggi, ramen dah makan. Hei kau. Saya beli Maggi. Ambil tu lah yang cheese ni. Cheese ni kena try. Ni ambil. Ni dah ada dah. Umi kata nak beli dua benda je. Hanya omongan palsu. Dah ni. Hati-hati lah dia payung bawang tu. Ni. Abah tak payah beli ke? Yang dia. Okay guys, kat sini macam biasa korang mesti dah kenal punya. Nanti kan dah pergi apa ni? Esok kan nak pergi ni senyap. Esok lah kalau dan lah. Esok lah kalau dan. Pergi lah dulu. Pergi. Boleh lah buat gilap sikit-sikit. Nanti pakai ayam pula. Kalau ni. Alah ni. Okay guys, di sini saja video. Okay guys, di sini saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni ya. Nanti untuk next vlog kita akan pergi ke Ayong insyaAllah. Bye bye.